Menggunakan kulit lembu, rasa dia lemak-lemak, kenyal-kenyal dan juga pedas. Siapa orang Jawa mesti tahu resipi yang satu ni. Jom kita buat sambal taun wong Jawa. Nina gunakan kulit lembu yang dah siap je lah, beli terus siap Dan ini adalah bahan-bahannya. Ada ikan bilis juga, lengkuas halia, bawang putih dan juga bawang besar. Lebur je, kata orang Jawa, lebok ke wai. Dah nampak macam agak Melayu macam ni, masukkan asam keping, lepas tu cili yang agak banyak juga sebab nak bagi dia pedas, dan juga kulit lembu tadi. Kulit lembu ni memang kenyal ya. Dan Nina gaul-gaul rata. Bau dia dah wangi dah time ni Lepas tu kita masukkan air. Kita bagi dia mendidih supaya kita punya lada tu keluar pecah bagi dia pedas lagi. Dan kita masukkan terus santan. Guna santan kotak je lah, senang Masukkan apa rasa, kita punya garam sikit, boleh letakkan gula sikit, lepas tu kita rasa. Ya Allah, sedap. Nak tenan. Lepas tu makan pula dengan iwak gereh. Kalau orang Jawa panggil ikan kering tu iwak gereh ya. Lepas tu kita letak macam ni dan bolehlah makan. Ni nak pesan, lama-lama nanti kita punya kuah tu akan pekat sendiri tau. Sebab apa? Kita guna kulit lembu kan, dia akan pekat sendiri. Itu sajalah untuk kali ni Memang sedap sangat. Korang kena cuba. Itu saja untuk kali ni. Bye-bye.